Okay, Assalamualaikum geng. So hari ni abang Tebu ada satu kenari Move. Okay, Move. Kereta ni owner datang dari Melaka. Okay, dia datang dari Melakau Dia datang dari Melakau. Katanya satu tank ni boleh pergi lebih kurang dalam 180 km je. Jadi benda tu antara benda yang agak mustahil jadi kita cek dulu, kita naik atas dyno. Mesin ni bukannya sekadar untuk naikkan horsepower untuk cek, tapi dia boleh cek F ratio kita buat data log untuk F ratio. So bila kita dapat tahu minyak lebih dekat bila ada boost dia jadi lebih. Jadi fuel pump pun dia dah pakai besar, owner dah pakai besar, dah ada regulator. Okey, dia dah ada regulator. Tebu masih standard, yang ni pun standard, regulator dah ada. Yang lain semua standard. Jadi kita nak kena tengok lah. Jadi macam ni kita solution dia. Bila kita dah test, tengok asal dia dalam 95 horsepower. Lepas tu kita nak check F ratio. Dah kita check F ratio, memang minyak lebih. Jadi solution yang paling senang, kita pakai je KKT Tiny. Kita pakai KKT Tiny Jadi kita boleh tuning. Okey, so ni bentuk KKT Tiny macam kotak-kotak je ni. Rindu ETC Jepun. Dah biasa pergi Jepun, kita bunyi macam tu kita rindu pula. Okey. Ni. Yang ni dia ada dua mode. KKT ni dia ada dua mode. So sekarang ni kita buat promosi 1600, warranty setahun. Siap dyno kita bagi 1600. Okey. Geng, dengan standard je. Okey, maknanya standard pun boleh naikkan horsepower Jadi tak perlu nak pakai tebu besar ke apa semua. Daripada 95, kita tacak minyak dengan ignition pun dah boleh dapat lebih kurang dalam berapa? 95 kepada 121. Torque pun naik. Boost yang asal je. Nampak ni? Dia ubah dekat ni, ujung minyak memang rich. Jadi bila kita trim balik minyak, pergi kepada sebelah dua, dan inilah dia punya horsepower curve. Jadi 95 kepada 122, 121 horsepower memang mantap geng. Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Abu.